Permulaan sebuah kisah selalunya tenang dan ceria serta bahagia. Tapi bukan ceritaku. Kenapa awak berubah? Saya yang berubah ke abang yang berubah? Baiklah. Kalau macam tu, saya akui yang saya akan nikah dengan Cik Siti. Baiklah. Kalau abang nak nikah dengan Cik Siti, saya filekan perceraian. Tak apalah, baru satu babak. Puan sabar tau. Aku ulang balik apa yang jadi dekat kami sampai ke tahap ini. Puncanya sebab aku nak jadi jutawan. Kau selalu di hatiku. Assalamualaikum, bersama lagi dengan Kak Nadira Ketok. Macam biasa. Okey, hari ni akan nak share dengan korang satu benda yang memang tengah viral sekarang ni. Ha? Ya, ada. Sekejap akan nak tunjuk kat korang. Dia meletup sekarang ni. Harga di pasar dan memang mampu milik sebenarnya. Kejap ya. Ini dia. Lalase. Lap-lap bersih. Yang seronoknya dek kain ni, dia bersama dengan baju. Bukan semata-mata kain saja. Okey, akan nak tunjuk kat korang dia punya kebagusan. Ini air korang curah. Ini contoh. Contoh kau curah. Kokoknya anak kau tercurah. Apa tak payah pening-pening nak cari mop lagi dah. Kau empap je macam ni sapu macam ni. Nampak je tak? Kita ambil balik cawan ni, ukur balik, sukat balik sebanyak mana air tumpah tadi tu, nampak? Dengan korang ni semua nak kena tunjuk. Kalau tak faham. Kalau boleh dia tu ambil yang ada kokodinata dalam dia. Macam ni. Nampak kan? Dia dekat kaki dia juga, Dik. Nampak? Bersih bukan? Nampak? Nampak? Kita ketua periuk belanga pula, Dik. Boleh lap je kat sini. Bukan setakat periuk belanga. Kita punya singki-singki pun boleh lap juga. Dengan harga mampu milik. Kalau korang pergi kerui kahwin, tiba-tiba terbersin tak ada tisu disediakan, jangan risau. Dia kiri kanan ada. Sini pun ada. Ini yang baru. Nampak? Suka hatilah nak tahu warna apa pun. Hacum! Kalau malu tengok dia orang, sorok balik. Kalau nak dapatkan Lalase ini, jangan lupa cari Kak Nadira Ketot. Terbaik di pasaran. Mak, okey? saya nak terkencing. Anak kencing. Kencinglah, kain Lalase akan sampai. Ingat Lalase, ingat Kak Nadira Ketot. Tata! Belilah Kak tengok. Belilah Kak, tolonglah Kak. Dia boleh memutihkan mana yang gelap, yang jeragat-jeragat semua boleh. Tak ada masalah Kak. Akak boleh gunakan ni juga Kak. Cuba tengok. Ya betul Cik. Cik gini Cik, ini dia punya bentuk kain Cik. Dia lap-lap saja memang boleh putih Cik. Selain daripada itu Cik, dia boleh lap meja, lap dapur, lap periuk, lap muka, semua boleh Cik. Lagi satu Cik, sekejap Cik ya. Okey, kalau macam akak nak berkasih sayang dengan suami pun boleh. Suruh anak pegang kiri kanan, kita main jan-jan-jala dengan Cik suami kita Cik. Begini Cik. Begini. Suami? Ini saya Cik. Anak-anak? Ini saya Cik. Berani awak cakap dengan saya? Angkat ni balik. Kalau nak cerita pasal masalah rumah tangga, saya tak boleh terima. Cik, sekarang nak cerita pasal kain kan? Betul Cik. Saya nak bagi tahu nak main jan-jala, itik jala. Tak ada masa. Sekarang ni masalah rumah tangga saya tak boleh. Saya allergic. Sebab saya belum kahwin. Baik Cik, saya minta maaf. Cik tak nak belilah ni. Tak nak. Salah ke aku cakap main jala, itik jala ayam. Dah badan macam anak 10. Ingat dah kahwin. Minta maaf Cik. Lalase. Aduh, lagu ni macam dia. Mak! Bangunlah, Mak. Pukul berapa Mak nak bangun? Mak ni tidur je.
Alah, sekarang hari apa, Mat? Mak, masih hari yang sama. Sekarang baru pukul 6.30. Mak, bangunlah, Mak. Satu hari Mak tak makan tau. Mat, kebetulan lah ni. Mak pun lapar nak. Kau tolong Mak buat mi segera. Lepas tu pula, hati-hati kalau air mendidih tu baru masukkan dalam mi segera. Dah siap panggil Mak, ya? Mak! Minggu lepas kan rumah hampir nak terbakar. Ayah dah tak kasi Mat masak lah, Mak. Hei, kecoh lah yang kau ni. Belum terbakar lagi, hampir baru nak terbakar. Mak, kenalkan kawan baru Mat. Ini Ba, ini Tu. Kenalkan, inilah anak bongsu aku. Intan payung macam-macam ucuk. Muhammad Ahmad. Dan walaupun umur dah 9 tahun, dia dah ada cita-cita yang jelas lagi terang benderang. Iaitu... Ahmad, mana budak ni pergi? Ahmad! Ahmad, awak pergi mana? Saya baru je mulakan kelas. Awak tiba-tiba keluar je. Dah kenapa? Kan cikgu cakap tadi, nak murid kerja cita-cita. Tapi, apa kena mengena dengan awak keluar dari kelas saya? Ni, cita-cita saya nak jadi batu. Jadi, saya kejarlah batu. Aduh, Mat. Ba ada, Tu ada, Tri tak ada? Tri tak ada. Batu kawan kau. Aduh. Aduh. Fatin! Dah kenapa pula? Bangun ni. Dah kenapa pula kau duduk kat bawah ni? Apa masalah kau? Ha, kenapa? Tak ada apa-apa. Mak boleh keluar. Ha? Mak boleh keluar. Sungguh boleh keluar ni? Boleh. Betul ni? Boleh. Tak ada apa-apa ni? Betul. Mak keluar ya? Ha, Betul ya? Betul. Betul ya? Betul. Ha. Mak keluar ni? Ha, ya. Okey. Ha. Ya? Itulah anak sulung aku, Fatin. Gadis jiwa kacau dengan impian nak jadi Janis Joplin. Tapi hati senipis kulit bawang. Sini. Sorry. Magic duduk sini. Oh, lupa. Dan Fatin ni sangat cemerkap. Hei. Makan. Hari ni Mak terlebih rajin. Makan tak? Hari ni Mak buat mi segera atas dapur. Bukan rendam macam biasa. Makan. Bah, nak makan mi segera tak? Oh, tak nak. Mak memang tak masak. Nasi tak ada. Ada telur pun kira rahmat ilahi dah ni. Fatin, nak tanya sikit ni. Asal nangis tadi? Mana ada menangis? Tak ada lagu lah. Oh, bunyi lagu. Fatin cipta lagu baru. Rap. Nangis sikit, Mak nak dengar. Macam bertumbuk aja bunyinya. Apa tajuknya? Mak tahu. Mesti lagu. Wow! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isteri dan anak-anakku. Salam. Ayah balik dengan makanan. Ba tak nak makan mi tau. Dia nak makan nasi. Ba? Kawan baru dia, bang. Oh, kawan baru. Ni kenapa pula ni? Yang ni pula tengah berlatih lagu baru. Oi. Lagu baru dia. Dan inilah suami aku tercinta. Keabadian cinta, segala cinta, hanya cinta ni. Encik Bahrin Adan. Janganlah tanya macam mana kita orang kenal dan kahwin. Pada tahun 2000, dunia baru lega daripada havoc virus Y2K dan aku baru
baru nak belajar main chat dekat komputer. Dan dialah pemuda pertama aku berkenalan di Messenger. Nadira ke? Allah, dah sampai dah awak punya. Nadira. Ya, saya lah Nadira. Cantiknya awak. Allah, suara dia comel. Saya Nadira Adan. Barin Adan. Nadira Adan pula. Dia segalanya untuk aku. Cantik isteri saya. Untuk saya kan, dapat isteri cantik, anak-anak yang baik. Sempurna hidup kita kan? Ya, sempurna. Sayang, abang nak pergi kerja dah ni. Abang pergi jumpa teman wanita abang yang cantik tu, boleh? Lah, awak ni dah kenapa? Abang cakap nak pergi jumpa teman wanita abang, awak je. Teman wanita. Abang rasa teman wanita abang tu nak beli tak kain lalasi saya ni? Banyak stok ni, bang. Astaghfirullahalazim. Awak ni dah kenapa ni? Ini mesti kerja si Dewi tu. Suruh jual barang mengarut macam ni. Mana abang tahu? Memanglah. Dia tu kan ratu jual segala benda mengarut. Sekarang ni awak dijadikan hitam dia. Untuk jual benda mengarut macam ni. Asal pula abang cakap macam tu? Abang pada apa pula tu? Jangan kacau lah. Saya tengah flashback ni. Tada! Ini masker. Masker ni daripada Korea. Boleh jadikan kulit akak selembut sutera. Akak ambillah 10 dulu. Nanti dah laku, saya bagi lagi 10. Tada! Ni kaskur. Kaskur ni ada banyak kegunaan tau. Bila akak keluar, akak lupa nak cukur bulu ketiak akak. Akak ambil, akak cukur je. Senang kan? Ini pula produk dari Kayangan, penyembur lada. Kalau akak keluar, akak rasa tak selamat, akak spray je dia. Kaskur, maskur, produk Kayangan. Tahu pun. Ya, awak pergi jual lagi tu kenapa? Saya nak tolong abang daripada segi pendapatan. Abang kan tahu saya tak suka goyang kaki. Baiknya. Sayangku Nadira, kat rumah ni banyak lagi kerja boleh buat. Awak tengok tu cushion tu. Awak boleh letak balik atas tu. Baju ni boleh lipat. Belakang awak tu, ya Allah, berserak. Boleh bersihkan. Ya, abang kan tahu saya tak suka mengemas. Saya suka meniaga. Awak meniaga produk-produk macam ni, belum tentu lagi boleh jadi jutawan. Faham? Dah, saya nak pergi kerja. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak tu. Kak! Akak berkasut biru. Batu hitam. Apa baju? Akak! Aduh. Akak! Tuduh akak tu kotor main lalap dengan kain saya ni, lalasi kak. Aduh, apa sih semua orang tak nak ni? Naklah. Dah bertahun berniaga belum jadi jutawan, anda seorang yang memalukan, Dr. Behan. Tahniah kerana awak telah berjaya sertai saya. Sertai? Ya, surat yang awak pegang ni, surat ni bukan kaleng-kaleng. Dia pilih orang yang dia pilih saja. Tak apa, jangan buang masa. Tak ada masalah. Saya akan tunjukkan masa depan Cik. Wow. Sila ikut saya. Silakan. Oh. Duduk. Selamat datang ke kelas usahawan jutawan setia kawan dan jangan kita berlawan-lawan.
Oh. Boleh Cik kenalkan Di? Nama saya Nadira Keton. Panggil Nat je. Kalau ikut hati saya bukan ikut hati lah, memang saya nak sangat menolong orang, bagi peluang pada semua orang, bukan kecil-kecil anak. Tapi itulah sebab saya sibuk. Maklumlah, Dr. Bahanul katakan. Selalu di hatiku, kau bertahta di jiwaku. Barin. Aku ada perkara yang tak tolong kau ni. Tolong? Tolong apa? Semangat cakapnya. Ni, hari tu aku ada datang cuci baju kat rumah kau ni. Entah macam mana aku boleh termasuk sekali dengan baju girlfriend aku. Girlfriend? Bukankah kau dah kahwin kan? Kau ni. Ini yang aku nak minta tolong kau ni. Selepas saya belajar di University of Oxford, cuba tengok gambar ni. Saya sambung belajar dekat university, what we call it. Selepas saya tamat belajar di university what we call it, saya sambung belajar lagi. Saya ambil PhD saya yang Dah lah tu Tuan Baheno. Berapa banyak sambunglah universiti. Saya habis masa saya sejam mendengar Tuan Baheno punya cakap macam ni. Saya tak tahu ilmu apa yang Tuan Baheno pakai. Kalau saya tahu baik saya balik berniaga lagi baguslah. Loh, kenapa Cik tak beritahu Cik ni seorang peniaga? Saya boleh jelaskan, boleh terangkan kami punya package berniaga. Bayar sikit dapat bukit-bukit. Alah, bukit apa lagi nak perempuan ni? Saya dah penat lah. Bukit yang bernilai RM1 juta. RM1 juta. Oh ni. Ini mobil lah. Ini aku ni. Barin, kau tolong aku, Barin. Kau tolonglah cakap apa yang patut, Barin. Hello? Ya, Puan Mila? Barin, saya ada jumpa baju perempuan lain dalam kain dobi kami ni. Bila tanya Syuib, dia terus lari keluar. Oh, sebab tu. Saya ingatkan apa tadi. Itu baju anak saya tu. Betul? Ya. Betul. Itu baju Fatin. Sejak bila Fatin pakai saiz SL? Mungkin bertukar tu. Mungkin baju Nadira. Sebab Nadira memang pakai baju SSL. Tapi kadang-kadang dia pakai baju 4XL. Alhamdulillah, aku ingat Syuib curang dengan aku. Nasib baik ada kau, Bahrin. Kalau ada apa-apa masalah, kau sajalah pandai selesaikan. Okeylah, Bahrin. Terima kasih. Bye. Yalah. Okey, bye. Lega aku, Barin. Terima kasih banyak, Barin. Kau lah sahabat aku. Aku balik dulu, Barin. Macam-macam. RM10,000. RM10,000. Bukit yang bernilai RM1 juta. Ish, tak boleh jadi ni. Banyak tahu lah baby. RM1 juta. Mak mana? Dari ayah balik tak nampak patah hidung ni. Entah. Selalunya bila bau makanan terus muncul. Dia pergi mana? Abang. Mak ni dah kenapa? Tu, tengok tu. Ada hantu. Lawanya. Wow. Abang, malam ni saya nak minta tolong abang sekali je. Tolonglah saya sekali je. Untuk Nadira, apa saja boleh. Tak boleh. Awak jangan berani sangat nak labuhkan duit tu. Itu semua tipu tu. Tipu. Tadi abang cakap apa saja demi saya. Saya baru minta RM10,000, apa dah bising. Baru RM10,000 awak cakap. Awak ingat duit jatuh daripada langit ke? Saya aku Nadira. Saya suka awak minat berniaga.
Tapi janganlah nak melabur. Tak tu pasal. Dalam apa? Forex lah, borek lah, apa-apa rek lah. Itu semua tipu tu. Tipu. Tak boleh. Alah, abang. Gunalah duit simpanan kita. Nanti bila saya dah jadi jutawan, saya pulang balik duit tu dengan bunga-bunga sekali. Abang tahu tak? Duit simpanan? Tolong aku, Barin. Tolong. Aku janji aku akan bayar dengan bunga-bunga sekali. Tolonglah. Tapi dia... Aku janji aku akan bayar balik. Aku akan bayar balik bila aku dapat kerja tu nanti. Tolong aku. Bantu aku. Tolong aku. Bantu aku. Apa, abang? Abang kenapa lah baik sangat boleh bagi duit tu pinjam kat orang? Asal orang minta tolong, abang tolong. Asal orang minta tolong, abang tolong. Bila bini sendiri nak minta tolong, abang tak nak tolong. Saya tak peduli, abang. Saya nak abang minta balik ke orang tu duit tu. Minta balik? Ha. Dol, bergaya kau sekarang. Mana kau tu? Dol. Kaya kau. Duit aku bila kau nak bayar? Kau ni lain kali jumpa orang, bagi salam dulu. Tanya dah makan ke belum? Apa khabar? Ini tanya duit. Iyalah. Kau kata kau nak bayar balik duit aku. Ni dah 2 tahun tau. Kau belum bayar. Aku bayar yang ni dulu. Bang, saya bayar semua sekali. Ujung-ujung sekali. Dol. Ni bang Dol. Duit aku bila kau nak bayar, Dol? Jangan buat macam ni, Dol. Hutang tak nak bayar. Aduh, samdol-dol lah kau ni. Kenapa bagi orang pinjam? Kenapa bagi orang pinjam? Allah. Apa yang buruk now ni Pengurus Seman? Sejak bila yang main golf ni? Kampung kita ni jalan pun tak betul orang. Nak main golf celah mana? Celah mana lagi? Celah ni je lah. Celah ni? Saleh. Sebagai penghulu kampung Pinang 11, aku kena tunjuk aku punya credibility. Yang aku bukan saja boleh jaga kampung, tapi aku juga boleh jadi sehebat Mickey apa tu? Mickey Mouse. Mickey Mouse yang main golf tu. Mickey apa? Oh, itu bukan Mickey. Dia terbalik. Kimi Raikkonen. Ya, seperti dia. Allah Pengurus Seman. Kimi Raikkonen tu bawa kereta F1. Bila masa dia main golfnya, apa kena-mengena dia dengan sembang kita ni? Belum, kau cakap dia main golf? Dulu. Macam ni lah Pengurus Seman. Daripada Pengurus Seman sibuk nak tunjuk hebat main golf ni, lubang buduk gali dengan sudu. Apa kata Pengurus Seman pergi tengok apa Tok Adi buat kat kampung dia? Tok Adi di kampung sebelah? Ada orang mati? Ada orang beranak? Atau dia tutup kampung? Alhamdulillah. Pengurus Seman, kampung tak boleh tutup. Tapi Tok Adi sudah bawa satu kampung dia masuk pertandingan peringkat negeri. Apa? Kampung terindah. Peringkat negeri? Kampung terindah? Innalillah. Siapa mati? Ni, berbalik pada lubang kita ni, Pengurus Seman. Kalau luar-luar macam ni, saya risaulah. Macam-macam bola boleh masuk. Kecil sikit kot. Pengurus Seman. Biar aku tu. Kakak. Jangan lagi biar aku ke kau, biar. Aduh, macam mana nak dapat ke 10,000 ni? Orang kampung nampak aku je nak lari. Ada lelaki terlalu baik bagi orang pinjam. Dah tu sampai sudah tak dapat balik. Aku nak niaga, bukan aku nak makan orang. Beli barang aku. Kenapa? Siapa je yang baru kita tu? Dah pergi jumpa belum? Dah berkenalan belum? Dah tegur ke belum? Jom kita berkenalan. Dah, jom. Tiga.
Cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Cik Siti. Saya baru berpindah ke sini dari Taman Sri Wantan Ampang, Kuala Lumpur. Ini anak tiri saya, Bella dan juga Ben. Nampaknya saya bakal jadi jiran baru anda. Ya. Jangan jadi rimau kat orang. Ya, mari. Datanglah beramai-ramai. Ya, kita ada satu pertandingan di mana pertandingan ini dinamakan pertandingan Kampung Kultur Indah. Di mana di dalam itu ada satu kategori ibu misali yang pemenangnya bakal membawa pulang wang tunai berjumlah RM10,000. Penduduk kampung Kampung Pinang sebelah mana ya? Sebelah kiri ke sebelah kanan ke? Jadi kita ada pertandingan Kampung Kultur Indah di mana dalam itu ada satu kategori ibu misali yang bakal anda membawa pulang RM10,000. Abang dengar tak? Jelas tak? Jalan. Okey. Pengurus teman sebelah sana pula. Okey. Kampung Pinang sebelah sana. Mak, ini ke bunga yang Mak curi daripada depan rumah Aunty Mary tu? Bukan curi lah. Mak pinjam. Nanti Mak pulanglah balik. Mak, lawa tak? Lawa. Jom, kita pergi rumah sebelah. Mak ingat nak buat apa? Mak kurang-kurangnya tumpahkan air. Lepas tu Mak jahit. Mak, candle lasih? Pandai. Fatin! Aduh. Dah, jom. Jom pergi rumah sebelah. Jom. Cepat. Assalamualaikum. Mari, jumpa masuk. Oh, masuk. Sini. Ni, akak datang ada bawa hadiah. Tada! Bunga curi. Beli. Ambillah. Sungguh cantik sekali. Terima kasih. Apa kata kita biarkan anak-anak kita bermain? Fatin, Bangkok ada di bawah. Pergilah. Amar, Bella, pergi bermain di sana. Ajo, Puan Nadira jumpa duduk. Oh, duduk. Allah mamain. Anyong. Si Syami kimchi juga kiok. Anyong. Kau cakap pasal apa ni? Aku Fatin. Kau Bangkok kan? Hey, it's Bangkok. Annyeonghaseyo. Kau nyanyi lagu apa tadi? Oh, saya dengar lagu BTS. Boy with Love. Sedap kan? Boy with Love. Sedap kan? Awak mesti suka panda kan? Hitam sini. Sekurang-kurangnya panda boleh sebut S. Sampai hati awak. Saya pun boleh sebut S tau. S. Ini Ba. Dia kesian tau. Sebab masa dia baru lahir, mak ayah dia mati. Sebab apa dia mati? Orang ambil buat jadi jalan. Kesian kan? Kesiannya. Itu pula? Oh, ini Jim. Dia baru pindah sini juga. Dia dari Amerika. Tapi mak ayah dia tak ikut. Dia datang sini nak cari rezeki halal. Oh, tapi saya rasa Ba dan Jim ni kawan.
kan. Jin yang rancang bunuh bapa bah. Dia ambil tukul dah pukul. Pecahkan badan bapa sampai cuba kecai. Lepas tu, baru mereka sama-sama pindah ke Malaysia. Selalu di hatiku, kau bertahta di jiwaku. Cik Siti baru pindah tapi kemasnya rumah Cik Siti. Iya, rumah kita seharusnya sentiasa bersih, kemas dan sempurna. Semoga kita bahagia tinggal di dalamnya. Iya. Seronok rasanya bila dapat pindah ke rumah kampung kecil sebegini. Sebenarnya rumah ini warisan peninggalan arwah suami saya, Muhammad Haram bin Hashim. Haram? Kenapa? Tak ada apa-apa. Tak ada nama lain ke Haram. Dia nimbanglah pula. Dah eloklah tu. Macam mana aku nak biarkan? Puan Nadira? Ya, saya. Silakan nikmati minuman yang saya bancuh dan juga ada sedikit kuih yang saya bakar tadi. Hebat sungguh Cik Siti ni kan baru pindah. Rumah sempat kemas, kuih sempat buat. Hebat. Tidak apa. Nasib baik saya ada kain ini. Bagus nama ini, Puan Nadira. Ni apa? Dah berapa lama dah suami Cik Siti meninggal? Sudah lama jugalah. Hampir 6 bulan. Ui, lamanya 6 bulan. Habis tu Cik Siti kerja apa? Saya berfikir saya ingin meniaga nasi lemak kembali. Sebab saya sudah balu kan? Yelah. Tak apalah. Aduh, air tumpah. Saya tuang sendirilah. Alah. Tidak apa. Tak, bukan. Saya nak tutup muka macam ni. Sayang, nak makan apa malam ni? Abang masak, Tak nak. Okey, tak apa. Kalau merajuk, abang pergi terjun laut. Jangan. Tahu pun takut. Bang, mana saya nak share 10,000 ni? Saya nak jadi jutawan. Cakap pasal 10,000 ni, tadi pengurus Seman ada beritahu nak buat pertandingan. Alah, pengurus Seman tu banyak sangat pertandingan. Suka sangat nak pertandingan tu di kampung sebelah tu. Tapi kali ni lain. Hadiah dia 10,000. 10,000? Nama pertandingan tu Kampung Indah. Dan ada kategori Ibu Misali. Hadiah dia RM10,000. Banyak tu. Nadira! Pengurus Seman mati lagi tu. Pengurus Seman. Mati. Hidup lagi. Minta maaf. Astaghfirullahalazim, kamu ni Nadira. Kalau hari-hari kamu selagah ni, boleh kena buasir aku tak? Saya nak tanya, betul ke Tok nak buat pertandingan yang menang 10,000 tu? Bila Tok mula dan bila boleh dapat duit, Tok? Pasal pertandingan tu, betul. Pasal hadiah 10,000 tu pun, betul. Tapi aku rasa kau tak berapa nak sesuai lah, Nadira, masuk pertandingan tu. Kenapa pula? Sebab di antara syaratnya nak masuk pertandingan ni mestilah seorang ibu misali. Tok! Apa saya tak suka misali ke, Tok? Cepatlah sikit sidai kain. Berjam nak menyudahkan banyak itu. Mak, ayah kan ada kedai dobi. Kenapa tak pergi hantar dobi je? Iyalah ya, yang kau ada kedai dobi kan? Tak apa. Sidai je. Sudahkan. Mak nak balas mesin ni kejap. Mana dah tadi perginya? Aduh, hilang dah mesin kat Semah ni tadi. Tok, masalahnya saya dah cuba jual barang-barang pada orang kampung tapi orang kampung tak nak. Itu yang saya cuba jual dalam talian tu. Jual pun barang pelik-pelik. Siapa yang nak beli? Aku pun tak ingin lah. Ada! Macam inilah. Aku tak boleh halang siapa-siapa yang nak masuk pertandingan tu. Tapi ingat, kau jangan nak rosakkan pula pertandingan aku ni. Baik, Tok.
Nadira. Saya tu. Cubalah belajar jadi seorang isteri yang baik dan ibu misali, ya? InsyaAllah, Tok. InsyaAllah, Tok. Belajar susukan anak dulu. Lagi satu, belajar jangan main segar-segar orang naik motor. Terkejut tau. Akan aku sahut cabaran penghulu semai untuk menjadi seorang isteri dan ibu misali. Ya, bang. Aku nak makan apa? Tak. Mak tak marah, nak. Tak. Debbie, jutawan. Yes! Bila? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, hello. Saya Cik Siti. Saya baru berpindah ke sini dan ada juga berjumpa beberapa orang kampung yang suruh saya berjumpa dengan Encik Bahrin Adan. Sebab itulah saya ke sini untuk berjumpa dengan Encik Bahrin Adan. Panjangnya dialog. Ya, ada apa-apa yang boleh saya tolong? Saya memerlukan ruang untuk berniaga nasi lemak. Di depan kedai Encik sudah ada orang berniaga, bukan? Jadi, saya ingin berniaga di depan sana. Disebablah itu, saya berjumpa dengan Encik Bahrin Adan. Oh, nak berniaga nasi lemak. Tak ada masalah. Awak boleh berniaga ke depan tu? Alhamdulillah, syukur. Mulia sungguh hati Encik Bahrin. Tanpa bertanya banyak, tanpa meminta wang, Encik Bahrin terus memberi peluang kepada saya untuk berniaga di depan. Sungguh teruja saya. Cakap pasal bayaran tu, macam ni, awak boleh bayar saya RM5 satu hari. Yalah, lepas berniaga, saya juga yang kena kemaskan. Baik. Dia minta duit pula. Nak berniaga rupanya. Sikit punya panjang dia cakap. Syarat-syarat menyertai pertandingan Kampungku Indah dan Ibu Misali. Peserta perlu pastikan rumah dalam keadaan kemas dan cuci calat sentiasa. Daripada halaman, ruang tamu, bilik tidur utama, bilik anak, dapur, tandas, belakang rumah, tepi rumah dan setiap pelosok rumah. Seorang pegawai kebersihan akan lakukan rondaan tidak berjadual kepada setiap peserta. Lipatan pakaian harus mencapai piawaian dan baju haruslah disusun mengikut kategori. Aduh. Para peserta juga wajib mengetahui lebih dari 10 jenis resepi tradisional dan fashion. Penghulu Seman? Fusion ni apa Fusion. Wah. Bolanya kat sini. Dekat aja. Tadi tes. Oh, tes. Berbalik kepada tadi, fusion ni. Dia macam lotion ke atau lotion? Bukan. Fusion tu makanan. Yang makanan barat campur dengan timur tu. Contoh nasi lemak campur keju. Masak kari campur brokoli. Laksa ganti dengan spaghetti. Itulah fusion. Itu bukan fusion. Itu fusion. Fusion. Itulah aku nak cakap tu. Susah aku nak sebut, lidah aku ni problem sikit. PA lagi tahu dia penghulu. Baik penghulu jadi PA je macam ni. Tulis. Syarat yang seterusnya, setiap peserta juga mesti mempunyai anak yang berjaya. Penghulu Seman? Sampai ke anak. Kau tahu tak? Guru besar sekolah ni beritahu aku yang prestasi pelajar-pelajar sekolah di kampung kita ni semakin hari semakin merosot. Jadi, mak-mak yang nak menang pertandingan ni juga harus mempunyai anak yang bijak. Lagipun, lagi ketat syarat yang kita buat, lagi susah dia orang nak menang.
Lagi susah ada orang nak menang. Jimat, duit tabung aku yang RM10,000 tu. Tak, tabung kampung aku tu. Betul, Jimat. Okey, tulis. Syarat seterusnya. Anak peserta juga harus mempunyai nilai etika dan adab yang terbaik. Alah. Hapuslah aku. Syarat-syarat menyertai pertandingan kampungku indah. Peserta perlu pastikan rumah dalam keadaan kemas dan cuci carat sentiasa. Sentiasa kemas. Daripada halaman, ruang tamu, bilik tidur utama, bilik anak, dapur, tandas, belakang rumah, tepi rumah dan setiap pelusuk rumah. Tak ada masalah. Terima kasih. Datang lagi. Okay. Nak yang mana ya? Ji, cepat sikit Ji. Cucu kat rumah tu dah tunggu tu. Hamper dah habis. Hush. Lapar betul dia orang ni. Terima kasih. Hai, salam damai sejahtera. Saya Penghulu Seman dari Kampung Pinang Sebelah. Mungkin anda kenal saya kan? Okey, terus share bagi ramai ya, share supaya saya nak dedahkan kepada anda semua apa yang kampung kami buat hari ini. Hari ini kita ada satu pertandingan istimewa yang sedang saya aturkan untuk kampung saya, bukan macam kampung sebelah tu. Share, teruskan share. Terus share. Dah pun terbiat apa orang tua ni nak buat live. Satu ya? Di belakang balik, Ji. Abang. Hai, sayangku Nadira. Abang, saya rasa saya nak masak lagi ni. Masak apa pula? Tak tahu nak masak apa. Kalau awak nak tahu, keadaan awak sekarang ni dah cukup dah untuk saya. Ya ke? Oh, no. Comel. Ilmu apa dipakai sampai lelaki dia bukan main sayang dekat dia? Ish, kalaulah barin tu dapat dekat aku. Cik Siti, saya boleh baca fikiran Cik Siti ni. Cik Siti, cari suami orang buat apa? Yang bujang kan ramai. Saya ni bujang. Saya pun boleh. Nak apa lagi? Maafkan saya. Kamu mau apa lagi? Anda mesti share. Selagi tak cukup share, saya takkan dedahkan apa yang kita kongsikan bersama penduduk kampung ni. Melon. Aku saja je buat live ni. Aku nak bagi adik kamu sebelah tu sakit hati. Kau cek tengok. Dia share tak? Dia tengok tak live aku? Hari ni anda jangan lupa share. Terus share. 1, 2, 3. Masya Allah. Ni umur berapa tahun punya ketinggalan ni? Tak kasut tak ni? Geli je. Tak yalah. Ada orang. Kenapa tak bagi salam ke ketuk dulu? Minta maaf lah. Ya saya. Ni untuk Puan Nadira. Tempoh hari Puan Nadira datang ke rumah saya bawa bunga. Jadi saya mau pulang semula jasa baik Puan Nadira. Oh, ya ke? Boleh kita duduk? Sebab saya tak makan lagi, saya tak sarapan lagi. Tak elok makan berdiri. Bagilah duduk. Saya mau lapar cakap dengan Cik Siti ni. Jemputlah duduk. Tidak apa-apa saya. Tak apa, bersih. Duduk. Sedap ni. Oh, sedapnya. Beli kat mana? Saya bakar sendiri. Oh, ya ke? Jemputlah mak. Ya. Jemputlah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, gebu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Lawan-lawan dan bola-bola ni nak pergi pendaftaran pertandingan tu ke? Macam mana Puan Nadira tahu? Boleh baca hati sebab saya pun nak tanya juga. Puan Nadira mahu menyertai pertandingan itu dalam kategori apa? Ibu Bitali. Itu kain. Ini kain dan juga baju digabungkan. Kain lalasih.
Ini kesurupan. Bawa ke semua orang nak. Jom. Saya pun tak sabar sebenarnya nak masuk pertandingan ni. Saya tak sabar sangat sebenarnya. Akak nak masuk pertandingan Ibu Misali ke? Saya rasa akak tak sesuai ni masuk pertandingan Ibu Misali. Akak masuk pertandingan wrestling atau angkat berat. Yang itu sesuai. Weh, cakap gitu pun marah. Ya. Nak masuk juga pertandingan Ibu Misali ya. Baik. Saya cek suhu dulu. 38.65 FM di Seremban dan Kuantan. Okey, boleh. Baik. Boleh. Okey dah. Boleh. Ular nak datang. Sila beratur betul-betul. Ya, jangan memotong. Ya, Kak. Akak. Cik Siti. Kalaulah Cik Siti menang, Cik Siti nak buat apa? Bukan kalau, tapi saya pasti menang. Confident level tinggi Marilah jadi agent. Adopsi akak kalau menang ni akak nak labur, akak nak jadi jutawan. Cik Siti pun nak masuk juga Ibu Misali Awak ni patut masuk pertandingan ibu untuk anak saya. Cik suruh dulu. Sejuknya. Macam ni kita nak. Baik. Nak masuk juga? Nak. Baik. Ibu Misali. Cik suruh je. Boy, melekat macam ni. Belakang sikit kak? Belakang sikit. Macam ni, dia nak baca. Macam ni. Pandai menggelegak ni. Ini boleh masak telur ni kalau pandai. 58.9. Saya nak masuk juga dulu. Boleh ya? Yelah. Tak apa. Kena balik. Boleh rehat. Kenapa? Masuk telur ni. Lelaki anak dia jauh. Dia rasa lepas ni. Ramai yang masuk. Ya, pertama kali saya pergi ke rumahnya, saya juga terkejut. Kasihan suaminya. Selalu di hatiku, kau bertahta di jiwa. Tak berniaga ke ini? Cik Siti mana? Kau ni. Cik Siti lah. Balu yang bergetah tu. Yang membuatkan jantungku berdebar-debar tak kala memandangnya. Cik Siti. Dia pergi balai raya. Pergi daftar untuk pertandingan yang akan datang. Patutlah. Tapi aku pelik dah jawapan ni, Barin. Kau ni disayangi orang kampung. Dihormati. Maklumlah. Anak muda yang pertama yang buka kedai Robi kat sini. Paras rupa pun ada. Tapi kau macam tak pernah perempuan lain. Nasi lemak yang sedap dalam mata pun. Kau asyik ingat ikan masin kat rumah tu. Apa benda tu ni? Kau cakap baik-baik sikit. Cik, orang yang kau masukkan ikan masin itulah yang sanggup berkorban untuk aku. Mengandung dan melahirkan anak untuk aku. Susah dan senang bersama aku, kata tak? Aku cintakan Nadira. Lagipun buat apa aku nak pening kepala. Serabut tengok perempuan lain. Tengok muka kau pun aku dah serabut. Aku rasa Nadira dah guna-gunakan kau. Sebab tu kau jadi macam ni. Kau tunduk je kat dia. Macam mana kau ni? Mak nak pergi perang ke? Mak bolehlah bawa lah ni. Masa dulu dia pun askar juga. Tak. Kita semua akan pergi perang. Dengan siapa? Ni, semua samun semua ni. Mak bawa awak ni sekarang. Dah, Fatih nak pergi buat lagu lagi. Mak pun nak bawa Bah pergi mandi. Engkau dua jangan ke mana-mana. Kita sama-sama kemas rumah sampai cuci calat. Kalau tidak, Mak akan rampas handphone kau, Fatin. Dan engkau, Mat, batu kau Mak akan campak buang ke sungai. Faham? Lipatlah, jangan sibuk main dengan batu. Main campak je macam tu. Bukan macam itu. Macam ini lipat baju. Aduh. Tengok. Okey. Lurut. Gulung. Lagi. Buat macam ni. Seluar mana seluar? Seluar ada seluar. Ini seluar siapa? Ini bukan bapak kau punya. Macam mana jiran sebelah boleh sampai ke rumah kita ni? Nampak sangat tak pernah mengemas sebelum dengan korang ni? Masukkan Lepas masukkan shilling, buat apa ya?
Saya sudah masukkan shilling saya tapi saya tidak tahu macam mana mau guna. Oh, shillingnya dah masuk tadi? Sudah. Lepas tu kalau dah masuk, pilih nombor 2 ni, yang ada gambar baju ni. Pilih sekali untuk mula, tekan ni. Oh, jadi tekan di sini ya? Assalamualaikum isteri dan anak-anakku sayang. Minum susu tu ya anak-anak. Susu bagus untuk kesihatan kita untuk lebih cergas dan cerdas. Minum. Kenapa mesti perlu kacau begitu? Kacau kena macam ni. Jangan bagi sentuh cawan tu. What? Ben Cook. Hari ini kamu ada ujian matematik bukan? Bagaimana dengan pencapaian anda? A. Kenapa A? Mama tanya kenapa A dan bukan A1, A+? Apa? Kenapa A? Bengkok dah mengecewakan Mama. Macam-macam dah Mama buat untuk Bengkok. Mama dah cook sedap-sedap. Buatkan susu yang berlemak ni tak cukup ke? Tak apa. Tak apa. Esok Mama akan telefon Cikgu Bengkok minta disemak balik jawapan tu betul-betul. Kenapa A sahaja? Ingat Bengkok, Mama masuk pertandingan ni untuk menang. Dan untuk Mama menang, Ibu misali, kamu kena jadi terbilang, cermelang, gemilang dan... Cemilang? Kilang. Kibat air sedap-sedap. Minum cepat! Minum cepat. Kenapa dengan ayah ni? Ayah demam terkejut sebab rumah kita kemas. Ayang korang demam terkejut sebab rumah kemas ke sebab dapat periksa tangan Cik Siti? Awak ni, aduh. Kejap, bang. Assalamualaikum. Saya Nadira Lalase. Ya, nak beli produk ke? Hello, Puan Nadira. Tak, saya saja nak ingatkan Puan tentang duit yang bakal Puan miliki nanti. Macam mana? Berminat tak? Dah seminggu dah ni. Bukan apa sebab 100 tempat dah penuh tau. Ini pun saya merayu dekat pihak atas lagi. Paling atas? CV nak masuk syurga. Ya, betul. Dan saya suruh diorang simpankan satu tempat untuk Puan. Dan saya percaya sebenarnya Puan nak berubah, nak menjadi jutawan. Jadi kalau nak jadi jutawan, cuba sebut ye. Ye. Saya tak dengar. Cerit, saya nak jadi jutawan. Ye. Ye. Bagus. Jadi Puan, saya bagi masa Puan seminggu untuk dapatkan RM10,000. Dan duit itu mesti sampai kat saya tepat pada pukul 10 malam. Baiklah. Bye-bye. Wow, senang. Aku mesti menang pertandingan ni. Ye. Aku mesti menang pertandingan ni. Saya mesti menang pertandingan ni, bang. Saya mesti menang pertandingan ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat para peserta. Hari ini adalah hari pertama pertandingan. Nancing, Oma. Pergi bersiap. Hati-hati ya, nak. Dan saya tak mahu berikan sebarang clue kepada anda.
Fatin, bangunlah. Bangun pergi sekolah, Fatin. Bangunlah, Fatin. Bangun. Bangunlah, Fatin. Fatin, bangun pergi sekolah, Fatin. Fatin. Fatin, bangun pergi sekolah. Fatin, bangun pergi sekolah. Fatin, tolonglah bangun. Tolonglah mak Fatin. Engkau tahu tak, syarat pertandingan itu adalah kehadiran anak kena 100%. Tolonglah bangun, Fatin. Tolonglah mak lagi satu kau pergi sekolah. Tolonglah, Fatin. Bangunlah, Fatin. Fatin, bangunlah, Fatin. Fatin, bangunlah, Fatin. Bangunlah, Fatin. Aduh, ya Allah. La ilallah. Kau tak kelakar, Fatin. Jatuh macam ni. Sekarang, mak cakap elok-elok, lembut-lembut dengan kau tak nak dengar. Kau nak aku menjerit juga. Maka bersiap saga. Mana ada bersiap saga? Bersiap siaga adalah. Saga tu proton saga. Salah cakap sekali lagi. Maka bersiap siaga. Betul. Saya nak beritahu dekat penghulu Seman, untuk hari ini saja kita kena buat pemeriksaan rumah ke rumah dalam 516 rumah. 516 rumah? Ya. Begitu ramai yang masuk? Ya. Selalunya orang mati tak makan. Ini rasanya kita mati terlebih makan. Mati terlebih makan? Aku percaya tu. Jadi rumah siapa yang kita nak pergi dulu? Rumah Nadira. Dah, cepat. Jangan tinggi. Cepat. Syargas pergi sekolah. Syargas. Cepat. Aduh, korang ni anak-anak. Mak ni sampai tak mandi, tak makan nak niatkan korang pergi sekolah. Mbak sini, Fatin tak boleh bawa handphone pergi sekolah. Mbak sini Batu ni tak boleh bawa pergi sekolah. Pergi sekolah. Pergi. Puan Nadira, bagaimana hari anda hari ini? Tidak apa-apa. Anak-anakku sayang, nanti di sekolah belajar rajin-rajin, berusaha dan sentiasa tekun dan gigih ya, supaya dicintai dan disayangi guru-guru sekalian. Bangkok. Fighting! Mari ke sekolah. Turun ikut tangga di sana. Turun 1, 2. Aha. Alhamdulillah. Elok-elok ya. Wah. Rumah Nadira. Engkau jangan pergi. Aku tak berapa sedap perut. Kau jangan pergi rasa masakan dia. Apa pula? Penghulu Seman lah yang kena makan, kena rasa. Saya ni PA je. Penghulu Seman. Iyalah, tapi kau pun tahu Nadira tu bila dia pernah masak. Makanan yang dia masak entah apa-apa. Siap meletup dalam perut aku nanti masuk hospital. Kau nak? Kau jangan pergi rasa. Saya pun dah pernah rasa dah makanan dia. Penghulu. Dulu saya pernah makan. Sebulan saya tak berak. Sebulan kau tak berak? Ya. Kalau membusung perut saya. Membusung? Hospital pun tak jalan. Kena jumpa bomo. Bomo? Tak boleh ni. Penghulu nak makan. Aku juga ingin pergi ke? Ya. Kita pergi tengok aja. Kita buat makan. Bagus juga tu. Pukul berapa kau nak pergi? Sekarang lah. Sekarang? 500 berapa? 516. 516 kan? Banyak pula penduduk kampung aku ni. Aku pun tak tahu. Bolehlah kita pergi. Hai, Nadira, apa yang kau masak ni? Kita nak pergi? Kenapa duduk bang? Nak pergi sana. Jom kita. Mari kita pergi. Dari persembahan dia memang menarik. Cara masakannya tu nampak luar biasa. Tak pernah dibuat orang rasanya ni. Ketam asam pedas. Tak gitu? Yang ini spaghetti fuyo. Nama pun luar biasa. Tulis. Dia kalau nak tulis pun kena makan ni Penghulu Seman. Baru boleh tahu macam mana sedap ke tak sedap ke. Bukan main tengok-tengok aje. Serius. Kerana ini adalah masakan istimewa, Cik Nadira. Saya. Maka saya sebagai penghulu kampung ni memberi penghormatan kepada Cik Melon untuk rasa. Silakan. Penghulu Seman nak kena makan. Apa guna jadi tu penghulu? Aku suruh kau yang rasa. Kau rasa je lah. Rasa cepat. Janganlah bergaduh, rasa je lah. Saya masak ni. Saya rasa. Rasa. Makan. Ya.
Alhamdulillah. Sedapnya. Yang kau rasa tu nasi. Yang aku suruh kau rasa tu masakan dia tu. Saya tak makan ketam. Belangkas saya makan dah. Saya tak makan ketam. Saya tak makan ketam. Saya tak makan ketam. Selalu di hatiku, kau bertahta di jiwaku. Tengok saja dah rasa berselera. Tambah pula yang masaknya lawa macam ni. Ikan masin ni. Ui. Ikan masin pun manis. Macam tu aja juga. Ikan dua rasa. Tulis. Saya rasa. Makaroni pun sedap. Makaroni. Rasa susu. Susu segar. Jadi, apa markah yang kau bagi? Sebenarnya, semalam lagi saya dah bagi markah. Semalam kau dah bagi? Kau ingat betul? Semua saya bagi tambah. Tambah? Atas lagi. Mana ada atas lagi daripada tambah? Bagi tambah. Cik Siti punya pasal. Boleh aja. Tambah. Tambah. Memandangkan Cik Siti ni lawa orangnya. Bagi saya makan dulu kan? Nanti dulu. Kau jangan macam tadi silang. Bagi saya rasa dulu. Yang saya rasa dulu. Sabar. Apa sabar? Syadab adalah. Saya makan dulu. Oi, tak menang tak tahulah ni macam-macam ada ni, pusing tak pusing, ketam macam pedas. Oh, mesti menang. Nadira, ya kau memang hebat. Kau pandai masak sebenarnya Nadira. Saja kau malas saja. Waalaikumsalam. Mari sini anak mak tolonglah rasa mak masak ni nak sedap ni. Mak masak? Ha, mak demam ke apa ni? Tak kisah dia demam ke tak apa benda. Yang penting sekarang kenapa beg kau campak kat bawah. Patut beg kau susun elok-elok, kemas-kemas. Taklah macam ni nak. Ni lagi satu mak nak cakap dekat kau orang. Baju sekolah ni dah dibagi dekat mak. Mak nak hantar dekat dua belah yang korang. Kau nak pakai besok kan? Nantilah. Aduh, tak boleh macam tu. Yang penting mak nak menang pertandingan ni. Mak tak nak putus asa. Yang penting kau kena ikut cakap mak. Sekarang kau makan sekarang. Apa yang ada depan ni? Cepatlah makan, cepatlah rasa. Mesti mak boleh menang kan? Rasa. Rasa. Sedapnya. Sedap ciumnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nampaknya ini sudah masuk hari kedua pertandingan kita dan tanpa beri sebarang clue akan ada pemeriksaan rumah dibuat hari ini. Memekat betul lah. Apa ni? Seawal 6 pagi. Saya mengaji pun belum habis lagi masa ni. Saya akan ubah strategi abang. Sekarang ni saya akan pastikan jadual yang saya buat ini saya akan menang. Jadual apa? 6 pagi berkumpul, 6 ke 6.30 bersenam, 6.30 ke 7 bersihkan ruang tamu, 7 ke 8 bersihkan dapur, 8 ke 8.30 sarapan pagi. Ada rehat. 10 ke 11 cuci tandas, 11 ke 12 bersihkan halaman. Yang awak serius ke ni? Ya, saya serius. Kita akan ikut jadual. Sebab apa? Jadual ni saya ikut jadual tentera. Tentera? Sekarang berbaris. Berbaris, angkat tangan. Goyang-goyang sikit. Okey. Cepat bang. Ni, awak berjaya nak jogging ni kenapa? Abang, kita kena sihat, cergas, aktif. Jangan lembik je. Fatin, Ahmad cepatlah. Aduh, apa ni? Cepat. Aktif. Dia pakai kasut tu. Abang pun semangat sikit bang. Yelah. Cepatlah mak kau ni. Yes. Dah. Jom. Cepat. Cepat. Lor sangatlah. Dah. Laju. Selamat pagi Puan Nadira. Salah tu. Satu terbalik.
Bangkok. Nak tengok apa? Aku pun nak penat mengemas. Bukan main lagi kau nak rampas laki aku, Kau ni memang nak kena tau, Cik Siti. Aku nyak-nyak, aku empuk-empuk. Sebelum tu aku pukul dulu. Wih, dia tak nampak aku kat sini. Kita bakar nak? Kita bakar. Auzubillah minasyaitonirrajim. Budak ni bila masa pula dia datang kat sini. Abang dah jawab balik. Main lagi. Kau selalu di hatiku, tiada terjang waktu. Kau masih di hatiku, walaupun kau tak tahu. Kau dah yang terindah, indah taman kota Babilan, bagai bidadari. Wajahmu dadan berseri, selalu di hatiku, kau bertahta di jiwaku. Cinta untukmu. Alhamdulillah, sudah tiba ke hari ke-7 pertandingan kita ini. Dan hari ini saya masih tak mau beri sebarang clue. Akan ada pemeriksaan penuh daripada panel pertandingan ini. Sekejap. Kita tengok rumah Cik Siti tu. Adin, kau tolong Mak pergi intip apakah hiasan meja yang Cik Siti buat. Lepas tu tengok dia punya ceiling bersawang ke tidak. Lepas tu tengok pula dia punya susunan kursi. Balik, bagi tahu dekat Mak. Ya, ceiling rumah aku lagi bersih. Rumah dia penuh dengan sawang. Kembali. Fatin! Anyo! Awak nak apa ni? Nak garam. Rumah dah habis. Garam? Boleh. Tapi, jap. Saya sebenarnya dah lama nak tanya awak. Rock memang selalu sedih ke macam mana? Entah. Saya suka rock sebab bising kot. Nampak saya kuat. Tak adalah. Orang ceria pun nampak kuat juga. Sama je. Lagipun, saya suka tengok bila awak senyum. Apa? Suka? Bangkoks. Oh, awak nak garam kan? Tunggu sekejap, Aku pasti menang. Aku yakin aku mesti menang pertandingan ni. Lalasi, lap-lap bersih. Kaulah pemenangnya, Nadira. Encik Bahrin, di sini saya ada bawa sedikit makanan dan saya mahu Encik Bahrin rasa supaya Encik Bahrin boleh bagi tahu apa yang perlu diperbaiki. Saya sanggup buat apa saja asalkan abang asalkan Encik Bahrin suka. Encik Bahrin? Ini adegan drama apa pula ya? Saya bawakan sedikit makanan untuk Encik Bahrin. Tak payah. Aku dah bagi makan laki aku kenyang-kenyang kat rumah, tak payah nasi tambah lagi. Maaf Cik Siti, saya tak perasan Cik Siti datang tadi. Baiknya bawa lauk. Lauk pagi tadi pun saya boleh sentuh lagi. Lauk pagi tadi belum sentuh? Apa ni? Tadi Cik Siti tolong bungkuskan untuk abang. Puan Nadira, saya harap Puan Nadira tak salah faham dengan apa yang berlaku sebentar tadi. Aku faham sekarang ni apa yang jadi. Ni, aku nak cakap dengan kau. Aku ni sejenis manusia yang suka berterus terang dan tak suka manusia yang pura-pura depan cakap lain belakang.
cakap lain. Sebab aku ada terdengar engkau mengutuk aku dengan eton bagi tahu rumah aku kotor segala. Aku nak cakap dengan engkau bahawasanya aku yakin aku akan berjaya menjadi seorang ibu mithnali dan juga bakal jutawan. Dan aku akan pastikan bahawasanya suami aku ini tidak akan curang dengan perempuan kamus bahasa macam kau. Jika begitu, saya balik dulu ya. Makanan ini mau ambil? Kenyang. Apa ni abang? Apa macam tu pun awak nak layan apa hal? Dah dia nak bagi, abang ambil je. Abang. Tapi abang tak makan, abang belum makan lagi. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Abang, saya baru nak jadi... Astagfirullahalazim, abang, saya minta maaf, abang. Astagfirullahalazim, saya baru nak jadi isteri Misali. Astagfirullahalazim. Nak basuh kain kat mana, bang? Basuh kat sana. Kat sana. Nak keringkan kat sini. Kat sana. Sabun mana, bang? Sabun kat atas tu. Buka atas beruntuk tu. Tuang dalam. Baik, saya minta ampun, bang. Ampunkan saya, surga. Surga tempat saya, bang. Ampuni, bang. Yang mana satu, bang? Yang tengah-tengah tu. Kenapa ni, Mat? Mak bawa semua batu, Mat. Mat sedih tau. Ayah, kenapa Mak kemas bilik Fatin? Bilik kemas tak rock dah tau. Ayah pun kecewa dengan Mak ni. Kenapalah dia tidur awal je sekarang? Mak tak sukalah dengan Mak sekarang. Semuanya kemas, belajar. Kemas, belajar. Tak sukalah. Betul? Mak dah lain lah sekarang. Sebab pertandingan tu lah. Dulu walaupun rumah semak dan Nadira tak masak-masak, tapi dia penuh dengan kasih sayang. Sekarang ni, rumah kemas, cuci bersih, tapi Nadira letih untuk kasih sayang. Bukan dengan anak-anak je, dengan aku pun. Kenapa semua tak tidur? Esok jadual kita mula jam 6 pagi. Ayah kena buat sesuatu. Tolong, ayah. Iyalah. Jom. Kita tidur. Jom. Selalu di hatiku, kau bertahta di jiwaku. Akak, seminggu ni lain betul perangai akak kan? Jangan boleh ubah akak macam ni. Walaupun saya daripada kampung sebelah, saya tahu tak perkembangan akak. Jap. Akak sendiri pun tak sangka tau yang akak ni sebenarnya suka mengemas. Engkau bayangkan akak mengemas, akak jumpa 10 ekor tikus, 5 ekor cencurut. Elok je beranak pinak kat dalam cawan. Kau bayangkan Dewi, kalau kita orang mati sebab penyakit tu. Tapi sekarang ni akak memang nak menang 10,000 tu. Dr. Bahenol tu akak seorang je lagi. Dr. Bahenol? Akak, sampai hati akak sorok pasal Dr. Bahenol kat saya. Akak minta maaf. Akak bukan sengaja, akak terlupa. Sebenarnya macam ni Dewi. Akak nak masuk satu pertandingan. Okey, dia punya modal 10,000. Menang 1,000,000. Tapi masalahnya akak tak ada modal. Ni kalau kau nak tahu yang laki aku sikit punya baik pergi bagi ke orang pula duit. Jadi inilah caranya untuk akak menang masuk pertandingan ni. Tapi akak pasti ke sebab akak nak jadi jutawan, akak beria nak buat semua benda ni? Yelah, pasal apa lagi? Cik Siti, akak nak kalahkan dia kan? Bukan main hari tu akak mesej saya, cakap dia menggedik-gedik dengan suami akak. Mana nak jadi jutawan? Mana nak jaga suami nak kena rampas? Stres lah. Saya rasa saya kena keluarkan produk baru untuk hilangkan stres. Ada ke? Tak tahu. Kenapa? Ya, saya dah letih dengan Nadira. Saya nak isteri saya yang dulu. Kenapa Encik Barin sayang sangat dengan Puan Nadira? Dia manusia pelik. Yang pelik tu milik saya. Dan saya tak nak manusia lain. Walaupun cantik, hebat, kemas dan bersinar-sinar macam saya. Cik Siti, wanita sehebat awak ramai yang nak. Jadi rugilah kalau awak cuba menarik perhatian seorang lelaki yang dah berpunya. Cubalah awak cari yang bujang. Tolong saya dalam rancangan saya ni ya. Tolonglah. Tolong menang pertandingan ni. Saya tak nak kehilangan isteri saya. Iya, saya memang mahu menang pertandingan ini kerana saya tiada wang simpanan.
Sebab itulah saya mau cari suami yang kaya macam Cik Barin Adan. Tapi nampak gayanya saya perlu kaya dengan sendirinya lah. Awak kena jadi macam isteri saya. Walaupun saya mampu, tapi dia berusaha cari duit sendiri. Walau dengan menjual benda-benda yang bukan-bukan. Sebab dia nak jadi seorang yang berjaya dengan usaha dia sendiri. Sayang, abang ada hak sikit nak cakap dengan awak. Nantilah. Susah betul nak berbual dengan awak ni. Ni awak tahu tak? Yang selama ni amat sedih dengan awak. Sebab awak buang bar dan tu dia tu. Ya ke? Iyalah. Tiap malam dia sedih. Dia menangis. Nadira aku sayang. Pertandingan ni dah buat awak berubah. Baik awak lupakan dia. Tak kenapa pula abang cakap macam tu? Iyalah, tengoklah keadaan awak sekarang. Alah, abang pun sama tiap-tiap malam tu. Tidur kat ruang tamu tu. Lepas tu sibuk dengan kedai Robi. La ilaha illallah. Mestilah. Rumah ni awak dah buat macam markas tentera. Dengan jadual kemas awak tu. Kenapa sekarang ni awak berubah? Siapa yang berubah sekarang ni? Saya ke awak yang berubah, bang. Okey, baiklah. Kalau macam tu, saya akui. Dan saya akan nikah dengan Cik Siti. Baiklah. Kalau abang nak nikah dengan Cik Siti, saya filekan perceraian. Wow! Bersihnya. Tak ada habuk. Oh, bagus. Ini. Baik, dah ada jawapannya pun. Ya. Dari segi kekemasannya, ya Tok Penghulu, saya tengokkan memang kemas. Begitu bersih. Bersih? Dan saya tengok, saya tulis A tambah. A tambah? A tambah. Semuanya A tambah. A tambah? A tambah kat sini. Macam tak percaya. Tapi Tania, tak sangka awak boleh berubah. Saya akan buat pengumuman esok. Jadi pastikan semua datang Jangan lupa datang Kita balik dulu. Balik dulu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih dulu. Pergi dulu ya. Ya. Semuanya A tambah. Bagus. Terima kasih anak-anak. Terima kasih abang. Hello? Ini malam terakhir Puan Nadira nak jadi jutawan tau. Jadi duit kena sampai tepat pada pukul 10 malam ya. Okey. Baik. Okey, baik. Berdirinya saya di sini. Boleh baik. Baik. Salam damai sejahtera dan Assalamualaikum. Seperti mana yang kita sedia maklum, setiap yang bermula pasti akan berakhir. Dengan itu saya sebagai penghulu kampung Pinang 11 ini dengan merasa bangga dan besar hati ingin mengumumkan bahawa sana yang kau tala ke muka aku kenapa? Tak sengaja. Usman. Saya ulang balik. Saya ingin mengumumkan bahawa kampung kita telah memenangi pertandingan kampung terindah kategori daerah. Maaf, bukan kategori daerah, peringkat daerah. Tepuk. Pemulih. Padan muka kau, Adi. Kali ni aku yang menang. Penghulu Seman cakap pakai benda ni. Semua orang dengar Penghulu Seman. Minta maaf terlepas cakap. Tapi tak apa. Saya juga ingin mengumumkan salah satu kategori yang kita pertandingkan dalam pertandingan ini, iaitu kategori Ibu Misali yang akan membawa pulang hadiah wang tunai RM10,000. Dan sebagaimana yang kita sedia maklum, pemenang ini adalah di luar jangkaan. Beliau telah mengubah berbagai perkara hingga pihak juri memberi markah tambahan. Pemenangnya adalah Cik Siti Wan Kembang binti Wan Telepuk. Kenapa Ibu kau yang pergi? Hadiah awak ya. Yang ini pun hadiah awak.
Hadiahnya. Ambillah semua. Hadiahnya. Ada lagi. Hadiahnya. Ini bukan punya RM10,000. Kenapa engkau yang pergi? Mak kalah. Mak, tu. Assalamualaikum Puan Nadira. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Kenapa tak cukup 10 kali je salam tu? Ha? Nak cakap dengan awak ni. Kalau awak datang sini sekadar nak menunjuk yang awak telah menang RM10,000 dan dah dapat suami saya, lupakan saja dan awak boleh balik. Sayang, saya tipu je nak kahwin dengan Cik Siti ni. Saya sebenarnya cuma nak sedarkan awak je. Sebab perubahan awak tu ketara sangat. Kami tak suka. Tak payah nak menipu sangatlah. Saya nak minta maaf sebab saya dah pandang rendah dekat Puan Nadira. Yelah, walaupun Puan Nadira memang pengotor, tapi jiwa penuh. Yelah, dapat suami yang baik, yang setia. Anak pun unik, baik. Kalau boleh saya nak jadi macam Puan Nadira juga. Itulah, anak saya sendiri pun takut dengan saya, Puan Nadira. Agak-agak boleh tak kalau Puan Nadira ajar saya macam mana nak jadi lagi tenang? Ha, boleh pun cakap tahun 2021 punya cara. Mana dia bahasa purba kau? Ni, aku nak cakap dengan kau. Boleh dengan syarat ajar saya bagaimana untuk mengemas rumah dengan sempurna. Boleh. Tak ada hal. Boleh. Akak! Kenapa? Ni ke Dr. Bahinul? Ya. Ini Dr. Bahinul. Kenapa dengan dia? Dia scammer lah, Kak. Lepas orang bagi dia RM10,000, dia hilang. Dia yang jadi jutawan. Bukan, Kak. Scammer? Alhamdulillah. Nasib baik awak tak menang pertandingan tu. Kalau tak, selamatlah duit awak. Hidup ni memang lawak, kan? Kita selalu nak benda tak penting sampai lupa yang paling penting dah ada depan mata. Alhamdulillah. Salah tu. Betulkan balik. Bangkok. Reti ke tidak? Sarai. Sarang hai apa? Tak tahu cakap tak tahu. Kita Kimura lo. Kimura mana pula? Bangkok. Ini salah. Padam balik semula. Buat balik. Dik, ada budak bang. Tengok bang, budak bang bagus bang. Macam-macam budak ada. Betul. Abang, jangan buat muka kewet bang. Lehe sado adik. Kita pakai dekat sini, kita boleh jadi kepala letak kat leher. Adik, jangan tak ada
sedih lah. Tak apalah kalau macam tu saya bahagiakan diri saya sendiri. Alah. Walaupun aku bukan jutawan wang ringgit, tapi akulah millionaire kasih sayang. Kau selalu di hatiku, tiap detik dan waktu. Kau masih di hatiku, walaupun kau tak tahu. Kaulah yang terindah, indah taman kota Babilan, bagai bidadari. Ayu wajahmu tiada terperi. Bersamamu selalu, kau selalu di hatiku, kau bertahta di jiwaku. Cintaku hanya untukmu, walaupun kau tak tahu.